Assalamualaikum guys. Untuk trip kali ini kita akan jalan-jalan ke Yunnan, China. Untuk korang yang akan menaiki Didi ke hotel, korang hanya perlu ikut stiker berwarna hijau di lantai untuk ke e-hailing area. Sampai je level bertiga, korang boleh start book Didi korang. Dan perjalanan daripada airport ke Bandar Kunming mengambil masa selama 40 minit. Kalau flight korang sampai pada tengah malam, harga Didi ni akan menjadi double untuk ke Bandar Kunming. Untuk hari pertama kami di Kunming, kita orang decide untuk rest and relax, jalan-jalan sekitar Kunming. Untuk lokasi yang pertama, kita orang akan berjalan di sekitar Sun Cheng Street. Nak lauk tu kat sana. Untuk lokasi Sun Cheng Street ni hanyalah 3 ke 5 minit berjalan kaki daripada hotel yang kami duduk. Hotel yang kita orang duduk nama dia City Comfort Inn, Kunming Nanping Pedestrian Street. Jadi inilah dia Sun Cheng Street, salah sebuah lokasi yang sangat terkenal di kalangan pelancong Malaysia. Kerana kesemua kedai di sini menjual makanan halal dan mereka juga ada kedai runcit yang menjual makanan halal. Di sini juga terletaknya Masjid Sun Cheng, salah satu masjid yang tertua di Kunming yang berusia lebih kurang 600 tahun. Jadi di sekitar sini terdapat pelbagai jenis makanan yang korang boleh pilih. Ada yang nasi berlauk, ada yang sup, ada pau, ada ayam goreng, ada dumpling. Jadi korang decide lah korang nak makan yang mana. Jadi inilah dia Masjid Sun Cheng, masjid yang tertua di Bandar Kunming. Untuk masuk ke sini tiada apa-apa bayaran yang dikenakan, tetapi tidak boleh mengambil video di dalam masjid, hanya di kawasan sekitar masjid sahaja. Ini masjid tu. Habis? Ini masjid dah. Ha. Maknanya betul 7 minit jalan tak jauh lah. Tak, ni yang jalan biasa. Kalau yang roti tu 7 minit. Roti viral. Okey, sekarang kita akan singgah di kedai roti halal yang viral di Sun Cheng Street dan kita lihat apa yang ada di dalam. Untuk orang yang ada train untuk ke Dali, ke Shangri-La, ke Lijiang ke pada petang atau keesokan harinya, saya sarankan anda untuk membeli sedikit bekalan roti untuk makan dalam train nanti. Okey, ini pula adalah kedai yang menjual dumpling dan pau ban. Untuk satu dumpling bersamaan dengan 1 yuan. Jadi perut pun dah lapar, kita order nasi goreng Cina dan juga beef noodle. Makanan dekat sini portion dia besar. Jadi untuk beef noodle ni sesuai makan untuk 2 orang. Okey, lepas dah kenyang, kita teruskan berjalan. Kali ni di mall yang berdekatan dengan Sun Cheng Street dan juga berdekatan dengan hotel kami. Basically, bila korang jalan-jalan dekat area mall diorang ni, dia macam korang jalan dekat Pavilion Bukit Bintang lah. Sebab dia ada banyak jual barang-barang yang branded, ada yang local brand diorang. Tapi kebanyakannya barang-barang branded lah. Dan jalan dekat sini pun tak berpeluh, walaupun dia kedai dia outdoor, tapi kita tak rasa panas ataupun berpeluh lah.
Ya. Jom. Untuk lokasi seterusnya, kita orang akan ke roti viral daging. Roti viral daging yang berada di Bandar Kunming. Satu keping roti ni berharga 6 yuan. Tetapi kalau korang beli 6 keping, harganya akan menjadi 30 yuan. Lebih kurang. Untuk tekstur roti kat sini pula, kalau korang pernah makan yang roti viral dekat Bukit Bintang tu, dia ada sedikit berbeza. Yang kata nak balik tadi ke? Lepas dari kedai roti halal viral tu, kita orang teruskan jalan kaki ke sekitar Bandar Kunming dan kita orang terjumpa kedai halal yang jual cucuk-cucuk ni. Jadi kita orang pun decide to try satu. Harga untuk setiap cucuk ni berlainan. Sebab dia ada yang ayam, ada yang kambing, ada daging. Jadi harga dia bermula sekitar 5 yuan sehingga ke 10 yuan untuk setiap satu. One thing yang best jalan kaki ni tanpa ada tuju, jalan-jalan tiba-tiba terjumpa Kunming Old Town. Jadi kita orang teruskanlah, kita orang jalan-jalan di sekitar Kunming Old Town pula. Ingatkan jauh daripada Bandar Kunming. Rupanya betul-betul dekat je dengan hotel dan juga Sun Cheng Street dan juga mall tadi. Okey, ada satu part yang dekat Old Town Kunming ni, dia ada jual bermacam-macam haiwan peliharaan. Ada itik, ada arnab, ada hamster, ada burung. Macam kita nak beli, nak bawa balik tak boleh lah. Tapi untuk orang lokal sini, untuk kita tengok, dia best. Jadi yang bawa anak-anak tu bolehlah berhenti. Anak-anak pun suka tengok, main-main dengan rabbit ke, main-main dengan hamster ke. One thing yang best jalan dekat Old Town Kunming ni, dia ada macam-macam variety. Ada yang kedai makan, ada kedai orang jual baju. Jadi boleh luangkan masa 2-3 jam dekat area sini. Exercise satu. Ya, dah makan banyak exercise. Sekarang ni kita dah sampai ke salah satu spot OOTD ataupun salah satu spot yang viral lah untuk orang lokal ataupun pelancong ambil gambar. Bila jalan-jalan dekat area sini, kita nampak dia punya bangunan ni dia macam kita berada dekat ala-ala dekat Europe lah. One thing yang kita tengok lah dekat Old Town ni, bila kita jalan-jalan tu, makanan banyak tapi kebanyakannya tak halal, dan ada yang kita pun tak tahu halal ke tak. Jadi kita orang pun tak cuba. Tapi variety makanan tu memang sangat banyak. Bila kita orang jalan-jalan, kita orang terjumpa ada satu aunty ni, dia jual cheese bakar, lepas tu sapu jam dekat dalam dia. Nampak menarik, sedap. Dan harga dia pula tak mahal, 10 yuan je untuk satu stick macam ni. Dan portion besar. Dia ada beberapa flavor. Ada coklat juga. Jadi korang boleh pilih lah flavor mana yang korang berminat. Cantik betul suasana sunset dekat Old Town ni, dengan bangunan-bangunan lama. Lepas tu matahari terbenam berwarna oranye.
Masa kita orang pergi ni, sampai ni weekend. Jadi tiba-tiba ada macam pertandingan China Pop lah. China Pop. Kalau kita Korea kita panggil K-pop. Kalau China kita panggil China Pop. Kat Malaysia kita ada kerabu kaki tu satu jenis je kan. Dekat sini kalau tengok kerabu kaki dia bermacam-macam jenis dia. Untuk peminat tanghulu pula, dekat sini pun ada macam-macam jenis tanghulu. Strawberry ada, apple hijau. Menarik. Jadi tamatlah hari pertama kita orang dekat Bandar Kunming. Besok kita orang akan naik train ke Dali. Dari hotel kita orang ambil Didi untuk ke stesen kereta api Kunming. Bila korang book Didi tu nanti, pastikan korang book betul-betul, iaitu North Entrance sebab dekat sinilah train untuk ke Dali. Lagi satu tips untuk naik train ni, pastikan korang sampai sama ada sejam setengah awal ataupun 1 jam minimum. Sebabnya train station ni sangat besar, lepas tu ada passport check apa semua. Jadi elok sampai awal untuk mengelakkan ketinggalan train. Pintu gate train ni akan dibuka 30 minit lebih awal dan waktu berlepas train pula adalah tepat pada waktu dia. Jadi kalau korang tak nak terlepas, pastikan korang rancang betul-betul korang punya perjalanan. Okey, untuk situasi terlepas train pula, dekat sini diorang boleh tukarkan tiket korang sebanyak 2 kali lagi. Contoh, train pertama korang terlepas, train kedua pun terlepas, dan yang train ketiga tu adalah last. Lepas tu korang kena beli tiket baru dah. Dari Kunming ke Dali, harga tiket adalah sekitar RM85 Malaysia. Tiket ni kita orang book siap-siap daripada Malaysia. Ada orang buka tiket ni seminggu awal. Jadi korang boleh plan lah korang punya booking. Perjalanan dari Kunming ke Dali ni ambil masa lebih kurang 2 jam. Jadi kalau korang nak guna tandas tu, pastikan korang guna di awal-awal waktu train. Sebab nanti bila guna hujung-hujung ataupun tengah-tengah, korang tak tahan bau dia. Selepas 2 jam, sampailah anda ke Pekan Dali. Lepas dah sampai, korang turun dan cari tempat untuk mengambil e-hailing, iaitu Didi. Lepas turun daripada platform train tadi, korang akan lalu kat sini untuk pemeriksaan pasport lagi sekali lah. Jadi korang pastikan korang betul-betul jalan ke arah yang orang ramai tuju. Kemudian korang boleh carilah ikut signboard dia untuk ke tempat e-hailing. Cara paling mudah nak cari tempat e-hailing, dekat lantai ni korang tengok. Ikut je line ni sampailah korang jumpa ke tempat ni. Itu sahaja untuk video kita kali ni. Nantikan part 2 video kita di Dali. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.